Tuan-tuan, acara seterusnya, acara terakhir bagi acara track terakhir bagi kejuaraan ini, acara 200 meter lelaki akhir. Pilih 1, 5 J.M. Swahili dari SMJT Confusion. Dan 2 140 Nadim Khalif dari Kelab Olahraga Setiawangsa. Lorong 3 483 Luis Manasi dari Supan Johor. Lorong 4 174 Thailand Biosanan dari Sekolah Sukan Malaysia Sabah. Lorong 5 22 Lee Kuala Manho dari SMT Seri Sentosa. Lorong 6 531 Muhammad Irfan Razik dari tim HD. Dan lorong 7 172 Hasan Kamilus dari Sekolah Sukan Malaysia Sabah. 200 meter lelaki akhir. Diumumkan keputusan rasmi acara 200 meter wanita akhir. Tempat pertama, Orpila Octavia dari Sekolah Sukan Malaysia Sabah dengan masa 24.37 saat. Tempat kedua, Amia Wan dari Sukan Johor, masa 25.90 saat. Tempat ketiga, Tracy Anastasius dari Sekolah Sukan Malaysia Sabah